Cantik mana? Cantik mana? Besar. Alhamdulillah. Mantap. Mau kacau lain orang. Ada manis-manis. Assalamualaikum guys. Pagi-pagi hari ni lama guys tak main fly. Ini bersama Sipu, chef kita, Sipu Azrul. Ada mana-mana ni guys, mencari strike fly fishing. Lama guys tak kena sebarau ke sungai ni. Nak main kolam ke, cari ke sungai. Okey, semoga ada manis-manis. Air cantik. Air ini kira air ni air ikan ni. Air warna sini air ikan ni. Air tebu ni. Dia main dekat air laju tu, main tak? Ya, kita air laju. Saya pernah dapat penyang ni kan? Fly aku penyang ni. Oh. Betul-betul pelahap tu. Sangkut. Sangkut ke? Dia panjang tadi. Bila sangat-sangat dia panjang. Kan? Ada sekali tu memang banyak gila sambar tapi tak kena.
Dia tak. Oh. Kan? Tu lah saya tak ada kat sini tak ada. Titik mana? Titik mana? Besar. Bawah. Ah, main bawah. Tak sikit. Ni boleh kapau ni. Tapau. Ada video. Alhamdulillah. Mantap. Dia main bawah pokok uluh tu. Kan? Di sini memang ada spot dia, memang tempat dia. Oh, saiz boleh makan dah ni. So bang ini saiz 3 jari lah. Mau kacau lain orang. Ada manis-manis. Sak surface dalam 6 inci tu. Dia ada pemberat dia. Yang ekor macam tu kan. Saya punya tu, itu boleh try. Mana? Oh. Bila tu? Dia atas kan. 3 jari. Tapau. Sini lah balik. Tak, kita ni. Kita pergi belah sana. Kita pergi belah sana. Apa dia? Kita pergi naik sini tapi kita pergi belah sana. Kamu nak tumpukan dekat buluh tu boleh tak? Boleh tak, tapi kita memang dari situ je. Kita dah redakan dia. Ya. Betul. Situ memang spot dia. Ikan dia kesat tak? Kesat apa? Tadi dapat dia masa tadi memang kesat ke ataupun berlendir? Berlendir sikit. Nampak kalau kesat? Tahu lah, saya terpelik kadang dapat juga ikan yang kesat. Dia tak ada lendir. Kadang dia bawa lepas lempar ke awal. Tu lah pasal. Projek tu kena bawa kereta tau. Ha? Kalau nak projek ke Lampang.